Dan dia punya reka bentuk dia tu agak lebih sopan daripada Harley Davidson. Tak payah pakai helmet. Kalau kau pusing taman kau orang je lah. Kalau kau pergi jalan raya kau tak pakai helmet, kau kena saman. Gambar muka Apache, penduduk asal benua Amerika. Bukan Donald Trump. Ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Okey, kali ni aku buat video lagi sekali di Malaysia Auto Show MIAP. Okey, so sekarang saya berada di Indian. Tahu Indian? Dia dengan Harley Davidson ni, dia sama tempat datangnya. Milwaukee dengan yang ni, Red Indian ni saya tak tahu dia datang daripada mana. Tapi yang saya tahu, dia daripada tanah Amerika. Okey, bak kata orang pun sepusat sepusing mak bapak asing-asing. Okey, siapa yang bawa masuk motosikal India ni ke tanah Malaysia, ke market kita lah? Itu dia, Ahmad Faiz Mobility Industry. Okey, tahu tak AMI? AMI ni lah yang bawa motor Suzuki yang kegemaran korang tu, yang korang bangga-banggakan sangat dengan Suzuki. Lepas tu dengan Moda, lepas tu Cove tu soon lah later dia orang akan announce. Dan yang ini, kalau nak beli Harley Davidson, nampak sangat dia ganas, nampak sangat dia punya bising dia apa semua. Tapi Red Indian, bukan Red Indian. Indian ni, dia lebih moderate dia punya bunyi dan dia punya reka bentuk dia tu agak lebih sopan daripada Harley Davidson. Yang ini nama dia Chieftain. Chieftain ni dia lebih kurang macam Road Glide, kan? Kalau Road Glide tu dia punya bunyi dia, Screaming Eagle tu memanglah bentang-bentuk pernah berbunyi dia. Tapi yang ini tidak. Yang ini bunyi dia lebih kurang macam dia lebih moderate, dia lebih sopan. Dan most of the owner kat dalam muka dunia ni yang ride motosikal ni, ride India ni, dia punya dress up dia lebih sopan. Nak diperbandingkan dengan pemilik-pemilik Harley Davidson yang pakai baju half jacket, begitu apa badan bertatu-tatu apa semua. Pada saya itu subjektif lah. Kau nak pakai macam mana pun kau orang pakailah. Tapi itulah yang diorang claim. Okey, saya ni cuma cerita je, kan. Yang ini dia punya CC dia macam mana, kurang lebih sama je macam Harley Davidson. Dia punya cubic centimeter dia 116. Bapak besar weh, dia punya CC dia 1806 cc kalau tak silap saya lah. Okey. Dan harga motosikal ni pun bukan murah. 220,000 kurang lebih macam tu lah on the road. Harga badan lah. Dan apa yang saya tengok dekat dia punya dashboard ni, semuanya masih lagi dia pakai jarum jam. Okey, analog. Tapi dia adalah TFT dia dekat sini. Kemudian dia ada lagi dengan speaker dia lebih kurang sama je macam Harley Davidson Road Glide. Tak banyak beza pun lah. Okey. Sebab dia datang daripada Uncle Sam, sama je lah, kan. Sepusat sepusing mak bapak asing-asing. Dan yang sebelah sana tu dia adalah Indian Scout. Indian Scout ni, yang ni dia kecil sikit. Kecil tak kecil pun dia punya cc dia 1113 cc. Lebih kurang macam tu lah, 1100 cc lebih kurang, lebih sikit lah macam tu. Yang ini dia panggil bobber sebab dia single seater. Dan dia lebih style lah. Kalau bawa motosikal macam ni kan, kau kena, topi kena terbalik. Tak payah pakai helmet. Kalau kau pusing taman kau orang je lah. Kalau kau pergi jalan raya kau tak pakai helmet, kau kena saman. Kau sendiri jawab lah, kan. Jangan percayalah dengan apa saya cakap. Kau pakailah apa yang kau nak pakai pun, okey? Apa-apa hal kau tanggunglah sendiri. Engine capacity dia macam biasa, sama je macam Harley Davidson, dia V-twin. Kalau kau nak tahu kan, siapa yang lebih tua, siapa yang lebih tua, maksudnya siapa yang lebih dulu diproduksikan di atas muka bumi ni. Yang ini Indian dilancarkan pada 1901. Okey, selepas tu 1905 ke kalau tak silap saya, barulah keluarnya Harley Davidson. Okey. Dan yang sana tu pun sama. Yang sana tu dia panggil Indian Scout, yang warna kuning tu. Yang ini nama dia Indian Scout. Kenapa dia panggil Indian? Kau nampak tak dia punya logo dia tu? Gambar muka Apache. Penduduk asal benua Amerika. Bukan Donald Trump. Bukan. Ni.
penduduk asal dia, the Indian, Red Indian. Tu dia. Kan? Dia orang ambil kaum ni letak atas nama sebuah jenama motosikal. Kan? Kalau nak ikutkan spek dia, nantilah kita buat video yang lain. Kita test ride motor ni, pinjam kat dia orang, kita test ride motor ni dan baru kita boleh cerita dia punya full review dia lah. Okey? Dan apa lagi nak cerita? Sebab kita nak cerita lama-lama pun tak boleh, sebab kita berada di auto show sekarang dekat sini, dekat Maim ni. Jadinya ramai orang menunggu giliran. Jadinya kita kena bagi-bagikanlah masa untuk kita buat review ni. Kan? Kita orang ni dah keletihan. Daripada 7 pagi sampai dah ke 7 malam pun tak habis-habis lagi buat kerja. Tapi apa-apa pun, silalah datang di showroom AMI. Gua carilah mana-mana AMI ataupun Suzuki ke, masa dia mesti akan ada motosikal dia orang akan display. Okey? Ahmad Faiz Tan Sri Yahya Mobility Industry, short form dia AMI. Okey? Jangan lupa like, share, subscribe.